Cantik semua ni. Semua cantik ni. Aku tak tahu lah nak pergi mana. Nak cari ke mana. 10 tahun dah aku cari. Ya Allah, adik ni asyik main phone je. Kalau tak main game mesti shopping kan? Kakak tahu tak? Semua baju kat sini semua cantik. Adik tak tahu nak pergi mana. Itulah adik tengok phone je. Adik, ya kakak? Kakak ada soalan. Soalan apa? 10 malam terakhir ni adik nak kerja apa? Adik nak kerja shopping baju raya, nak kerja shopping kaset raya dan macam-macam lagi. Astagfirullah, adik ni. 10 malam terakhir ni, kita kenalah banyakkan beribadah. Contohnya solat, istighfar, baca Al-Quran dan lain-lain lagi. Alah, dia nak shopping awal, tak nak shopping lewat. Kalau adik nak shopping, adik boleh ibadah dulu. Nanti kalau adik nak shopping, lepas solat ke, lepas mengaji ke, adik shopping lah. Sekarang shopping semua kat ujung jari je. Tapi jangan tinggal beribadah pula. Yelah, okey kakak. Kawan-kawan, 10 malam terakhir ni, kita kena cari Lailatul Qadar. Dan banyakkan ibadah, bukan asyik shopping je. Ingat tu, jangan shopping je. Ibadah pun kena buat tau. Bye.